Apa khabar semua? Salam sejahtera, selamat datang. Sekali lagi, Liga Super 2025-2026. Hari perlawanan ke-10, Kuching City lawan Brunei di PMM. Masing-masing di kedudukan ketiga dan ke-11 dari Stadium Negeri Petrajaya Kuching. Kembalinya in space di sebelah kanan adalah Jimmy Raymond. Cantik hantaran awal itu. Bagaimana di sini mungkin dapat melakukan satu cutback. Ada option iaitu Petrus. Jimmy Raymond dengan satu lambungan yang baik. Tandukan Ronald dengan Wanja. Tersasar ke sebelah kiri, tetapi itu satu amaran. Gerakan yang cukup bahaya, cukup klinikal yang mampu dihasilkan oleh Kuching City. Pressing yang dilakukan juga oleh DPMM yang tidak memberikan ruang dan waktu untuk Kuching bermaharaja lela dengan kawalan bola. Ada saja pemain yang melakukan press dan berjaya untuk memenangi di sini. Melepaskan di sebelah kiri, ada peluang untuk melepaskan diri di sini adalah Hakimi. Satu percubaan yang hampir saja dapat menghasilkan jaringan daripada Muhammad Hakimi Yazid Said. Yuki Tanigawa, cantik hantaran itu. Ini adalah Ramadan Saifullah. 1 lawan 1 dari sebelah kiri, masuk ke dalam, cantik. Cutback yang cukup baik, Ronald dengan Wanja. Percubaan susulan. Dan free kick yang diberikan oleh pengadil di sini. Foul yang melibatkan pemain Kuching dan Brunei. Kita lihat di sini, masuk ke dalam. Ramadan cukup lincah pergerakan pemain ini. Ke depan, cantik turning yang dilakukan di sini. Percubaan Ronald. Ada sedikit tampanan. João Pedro dihantar ke tengah, dikeluarkan di situ oleh Azwan Ali. Percubaan. Saya kira Jimmy Raymond di situ dengan percubaan yang agak baik dari luar kawasan penalti. Satu percubaan volley yang kita dapat lihat dilakukan di sini dan tendang sahaja Michel melakukan tangkapan. Satu lambungan ke dalam kawasan penalti, saya kira dikeluarkan. Percubaan dari luar kawasan, hampir saja dapat menewaskan Michel. Wow, good try Moses Atede, pemain yang masuk serta-merta menggairahkan penyokong-penyokong Kuching di dalam stadium. Kawalan bola yang cukup menarik dipamerkan Kuching. Ke tengah, dadaan yang baik dilepaskan Moses. Ramadan Saifullah mencari ruang untuk rempatan, diselamatkan Michel. Untuk satu lagi sepakan penjuru. Anda dapat rasakan it's coming untuk Kuching City jikalau mereka meneruskan momentum serangan seumpama ini. Dari manakah kreativiti itu akan hadir? Itu persoalannya ketika ini untuk Aidil Syarin Sahak. Mungkinkah Scott Woods ataupun Ramadan masuk ke dalam? Masih lagi Ramadan Saifullah mencari ruang dan akhirnya baru kita tanyakan, dari mana datangnya kreativiti itu? Jawapannya sudah pun kita lihat. Ramadan Saifullah adalah sumber kreativiti yang dicari-cari. Dan akhirnya Kuching City FC memecah kebuntuan. Terpaksa menunggu sekitar 69 minit, tetapi akhirnya Aidil Syarin Sahak menarik nafas lega. Scott Woods untuk Ramadan, cut in masuk ke dalam. 2-3 sentuhan, near post. Lihat ada Jordan Rodriguez di situ. Jordan Murray, near post, tandukan. Oh, dan berjaya dihasilkan jaringan penyamaan untuk DPMM. Prosper. Dan itulah risikonya mempertahankan kelebihan 1 gol. Mereka berjaya senyapkan Stadium Negeri Petrajaya Kuching buat seketika. Satu kejutan pada saat-saat akhir yang dapat dihasilkan. Kelam kabut dibuatnya daripada tandukan pemain nombor 5 itu terlebih dahulu, Amani Aguinaldo. Pemain kebangsaan Filipina, dan kemudiannya
Tampanan Haziq Nazli dan lihat betapa bebasnya dua pemain berjersey merah. Ada Azwan Ali Rahman dan juga ada Prosper Boake yang dalam kedudukan bebas untuk melakukan jaringan. Ada sedikit protes daripada pemain-pemain Kuching. Lihat sentuhan pertama di situ terlebih dahulu. Kena bahagian belakang Amani Aguinaldo dan tidak nampak seperti ada insiden handball. Mungkin ada pergelutan di antara Haziq Nazli di situ dengan kapten. Apapun keputusannya, dia tidak akan popular di kalangan sekumpulan pemain. Dan jaringan dibatalkan, saudara. Lihat reaksi daripada penyokong-penyokong tuan rumah. Itulah keputusan yang mereka mahukan. Oh, terjaan. Lihat daripada pemain Brunei yang sudah pun hilang akal pada ketika ini. Tidak berpuas hati dengan pengadil. Ada tolakan di situ ke arah Said Fazil Shah. Kita lihat sekali lagi Scott Woods yang menjadi mangsa situasi terjahat daripada pemain nombor 18 itu adalah pemain gantian Fairuz Zakaria yang baru masuk. Satu lunging yang cukup bahaya sebenarnya. Tunggu whistle penamat daripada pengadil dan akhirnya whistle dibunyikan daripada saudara Said Fazil Shah. 3 mata untuk Aidil Syarin Sahad. Dia tidak akan peduli bagaimana hadirnya 3 mata itu. Yang penting 3 mata. Kuching City terus kekal kini di kedudukan top 2 dalam saingan Liga Super. Kuching City FC 1 di PMM FC 0. Muktamad di Stadium Negeri Kuching Petrajaya. Sekian saja. Kita jumpa lagi di hari perlawanan ke-11 nanti.